Kepada hampa yang mencari power bank untuk nak pergi travel, kat sini aku ada nak suggest satu power bank daripada Gujodok. Okay, dan power bank ni ada kelebihan dia yang tersendiri. Yang paling best pasal power bank ni, dia adalah allowable carrying. Masa kita nak naik flight, kita boleh bawa sekali dengan power bank ni. Okay, so power bank Gujodok ni bermodelkan AD4035, AD4037 dan dia berkapasiti 20,000 mAh. Okay, yang paling best sekali, dia large capacity, lepas tu dia ada multiple protection dan portable size, dan didatangkan dengan fast charging. Untuk pilihan warna Gujodok ni, dia ada 4 pilihan warna. Yang pertama sekali ada warna hitam, warna putih, warna purple dan warna pink. Jadi jom aku tunjuk dekat hampa rupa sebenar power bank daripada Gujodok ni. Okey, setiap pembelian dia akan dapat sekali dengan kabel Type-C, manual book, dan ni dia punya power bank. Kat sini ada button untuk kita tengok dia punya kapasiti. Kat sini dia punya indikator kapasiti ada 4. Kat sini boleh tengok dia ada USB port 2 biji, USB Type-C dengan USB. Kat sini 20,000 mAh. Jadi siapa nak dapatkan power bank ni, aku dah siapkan link Shopee kat bawah, hampa boleh dapatkan kat situ. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, boleh komen kat bawah.